Assalamualaikum, hai, welcome to my YouTube channel. Acha here. Okay, video kali ni Acha nak ceritakan tentang buku yang ditulis oleh the famous author. Memang buku dia antara buku yang menjadi favourite kepada pembaca-pembaca, dan mostly orang memang kenal dia daripada buku dia yang sangat famous dan telah dijadikan adaptasi kepada movie, buku The Housemaid. Kalau siapa tak tengok lagi video Acha cerita buku The Housemaid, boleh tengok dekat playlist Acha, cari The Housemaid. One of author yang memang terror lah tulis buku pasal psycho thriller, dan dia punya plot twist tu memang mind blown gila. Okay, she deserve this kind of introduction sebab buku dia yang sekarang ni Acha nak cerita dalam video ni, buku ni memang macam plot twist gila. Kalau buku-buku yang Acha baca sebelum ni, macam kita boleh agak tak, kita boleh teka tau. Tapi yang ni macam memang unexpected, memang tak boleh teka, memang benda yang aku tak teka langsung. Dia punya plot twist tu memang win gila. Dia macam lah, weh, kita kena over sikit lah. Dan buku ni juga dipilih sebagai buku nombor 1 lah, plot twist yang paling mind blown sekali, yang ditulis oleh Frida McFadden. So far buku dia yang lain Acha tak baca lagi lah, dia ada banyak, tapi yang ni so far buku dia yang Acha baca, yang ni lah paling plot twist gila. Buku ni memang buku tu tajuk dia Never Lie by Frida McFadden. Okay, sinopsis cerita ni menceritakan tentang ada satu couple yang baru kahwin, mereka ni tengah cari rumah baru. Apa yang misterinya pasal rumah yang mereka nak duduk ni, dikatakan owner asal dia tiba-tiba hilang. So bila couple ni mereka duduk dekat rumah tu, mulalah terjadi beberapa benda yang pelik. Disebabkan terjadinya benda pelik-pelik ni, membuatkan couple tu questions balik, betul ke owner dia ni hilang? So for those readers, spoiler alert. Okay, cerita ni bermula, ada seorang psychiatrist ni, nama dia Adrian. Okay, bila hang jadi seorang psychiatrist, hang akan belajar lah the psychology of human behaviour. So disebabkan Adrian ni dia dah jadi psychiatrist bertahun-tahun, jadi dia dah boleh tahu macam mana bila seseorang tu menipu. Mostly dia punya patient, dia punya pesakit-pesakit yang jumpa dengan dia akan record audio tapes. Jadi dia boleh tahulah semua pesakit-pesakit dia ni kalau depa ni menipu. Dari segi depa punya body language, ada yang mata melilau, ada yang macam voice dia tiba-tiba jadi high pitch, ada yang jadi tak senang duduk. Jadi Adrian ni dia memang boleh tahu. And then that's why lah dia cakap never lie to her. Pada satu hari, ada sepasang couple ni yang baru lepas kahwin. Okay, perempuan dia bernama Trisha dan suami dia yang bernama Ethan. Mereka diorang ni kira baru kahwin 6 bulan. Dan sekarang ni mereka dalam kereta tengah on the way pergi ke rumah yang mereka nak beli. Kira ni boleh dikatakan first time lah mereka nak pergi tengok rumah tu. Rumah ni boleh dikatakan macam dalam kawasan-kawasan yang dekat hutan-hutan. Dia bukan dekat dengan bandar lah. Waktu mereka on the way ni, kira mereka melalui jalan yang penuh dengan salji, and at the same time waktu tu tengah hujan salji. Tengah hujan salji ni kira heavy lah. Mereka dalam perjalanan ni, kira bayangkan waktu tu hujan salji, jadi hang nak tengok jalan tu hang tak nampak, and then jalan pula penuh dengan salji. Jadi mereka ni boleh dikatakan tengah sesat lah. So si Trisha ni dia habaq lah dekat si Ethan ni, kata aku rasa kita ni dah salah jalan, cuba kalau macam kita patah balik. Lepas tu Ethan ni dia kata tak, jalan yang diguna ni betul, jalan yang betul. Dia confident lah, dia kata kita tak salah jalan. Dia tahu mana kita nak pergi ni. Trisha ni dia bukanlah nak marah Ethan ni, jadi macam dia risau sebab tengah hujan saji kan, heavy kan, jadi takut kalau macam dia pun ni stranded dekat mana-mana ke, and susah nak minta tolong, mana nak tahu kan. Trisha ni dia kata Ethan ni adalah the perfect husband, boleh dikatakan 90% perfect. Tinggi tu. Kira Ethan ni macam selalu beli bunga dekat dia, lepas tu selalu buat benda-benda yang sweet. Memang romantik lah husband dia ni. Tapi orang kata macam yalah honeymoon phase kan. Jadi si Trisha ni pun tak nak gaduh lah dengan si Ethan ni kan. Okay, tak apalah kalau dia kata dia dah tahu jalan ni nak pergi ke mana kan. Tapi still macam jauh sangat perjalanan dia pun nak sampai ni. Sampai ke Trisha ni dia kata kita patah balik je lah, lain kali lah kita pergi tengok rumah tu, sebab yelah tengah hujan saji, tengah heavy ni. Next time lah kita tengok waktu tak
hujan salji, waktu tengah cuaca elok. Ethan ni dia tak mau. Dia kata dah alalang dah sampai sini, dah nak dekat dah pun, takkan nak patah balik. Kita teruskan je perjalanan. Jadi Trisha ni dia dah memang tak boleh nak argue lah dengan si Ethan ni. Sebab si Ethan ni kalau dia nak buat something, dia akan buat. Dia tak akan dengar cakap orang. Trisha ni dia berkenalan dengan Ethan ni waktu depa ni tengah lepak dekat coffee shop. Somehow Trisha ni dia tak sengaja tertumpahkan ayak dia dekat sebelah meja si Ethan ni. And then Ethan ni macam baiklah, kata dia nak tolong ganti ayak tu, padahal bukan salah dia pun. Start daripada situ, dia pun ni bersembang, melepak dekat 6 jam lah dekat coffee shop tu. And then waktu tu lah kira macam love at first sight, cinta pandang pertama. Kira macam suka gila lah dekat si Ethan ni. Si Trisha ni punya suka kat Ethan ni sampai dia putus dengan boyfriend dia sebab nak bersama dengan Ethan ni. Walaupun kawan-kawan si Trisha ni kata macam terlalu cepat lah dia kenal dengan si Ethan ni, tapi dia macam peduli apa kan, dia suka dekat lelaki ni. And then 9 bulan lepas perkenalan depa ni kahwin. Dan tak lama lepas tu depa masuk ke jalan yang memang depa cari. And then daripada jauh ni Ethan ni dia habaq dekat Trisha ni, tu dia rumah yang kita cari tu. And then Trisha pun tengok, mana ni Ethan ni tengok pakai apa kan, mata ke ataupun Google ke apa ke kan. Dia tak nampak apa sebab yelah tengah hujan salji kan. And then tak lama lepas tu baru dia nampak bentuk rumah yang depa nak pergi tengok ni. Daripada jauh dah nampak dah, weh rumah ni besar. Lepas tu Trisha ni dia katalah, kita kena call Judy and bagi tahu dia, kata kena cepat lah tunjuk rumah ni, so that kita ni tak kena stranded lah dekat rumah tu. Sebab mana nak tahu kan, sekarang ni pun dah hujan lebat salji ni, takut nanti kita ni stranded dekat situ. And then Ethan ni pun dia setujulah dengan benda tu. Lepas tu bila depa macam makin mendekati rumah tu, depa baru perasan yang kira kawasan rumah ni macam ke dalam hutan tau, kawasan yang jauh daripada orang. Bila dah makin dekat, memang depa nampak lah rumah tu memang besar. And then rumah banglo yang moden, yang memang cantik lah. Rumah yang depa cari ni memang rumah yang sesuai lah untuk hang bina keluarga hang. Nanti ada anak-anak, ada kawasan yang sesuai untuk anak-anak main kat luar. Rumah besar untuk keluarga yang besar. Lepas tu tak ada nak sampai betul-betul kat depan rumah ni, tiba-tiba Ethan ni dia macam berhenti jauh sikit daripada rumah ni. Lepas tu Trisha tanyalah kenapa stop. Ethan kata dia tak boleh teruskan bawa kereta dia sebab jalan tu macam licin, takut bahaya kan. Jadi kita kena jalan lah start daripada sini, kira macam jauh sikit lah daripada rumah tu. Jadi macam tu, no choice lah. Trisha ni pakaian dia memang macam tak sesuai lah untuk berjalan ke atas salji sebab dia pakai boots yang ada heels tu. Tapi nak tak nak macam takkan dia nak tunggu dalam kereta kan, dah lah sejuk. So keluar lah. Bila keluar, waktu nak jalan tu kira macam susah lah sebab jalan salji tu tebal. Jadi duk jalan ni kira macam Trisha ni duk terhuyung hayang lah. Lepas tu Ethan ni dia nampak rumah lampu dalam rumah tu menyala, kira macam lampu dekat tingkat atas lah. And then Ethan ni dia kata, tengok tu, aku rasa Judy dah sampai dah, dia tengah tunggu kita. Judy ni kira macam depa punya ni lah, property agent. Lepas tu si Trisha ni kata, ya ke? Tak nampak pun kereta dia. And then Ethan ni kata, mungkin dia parking dekat garaj kot. Trisha ni dah sampai macam penat jalan dengan kasut yang high heels ni dengan kawasan yang penuh dengan salji ni. Lepas tu Ethan tanyalah, hang okey ke? And then Trisha ni kata, okey je lah, nak buat macam mana kan. And then Ethan ni pun dia yelah romantik kan. And then Ethan ni kata, main lah aku dukung hang. Lepas tu Trisha ni dia senyum lah. Lepas tu Ethan ni pun dukung si Trisha ni, romantik kan. Bila dia pun sampai dekat depan pintu rumah, so Ethan ni pun tekanlah loceng bell kan. Tekan banyak kali ni tak ada siapa jawab, lama jugalah. Lepas tu si Trisha ni dia duduk fikir, dia kata pelik, kalau Judy ni dah sampai, kenapa dia nak parking kereta dia dalam garaj? Selalunya Judy ni dia akan parking macam memang visible lah, memang hang nampak lah kereta dia. And then yang peliknya, dekat tingkat bawah rumah tu gelap, lampu yang buka dekat tingkat atas je. Dia kata pelik, kalau Judy ni masuk dalam rumah ni mestilah dia on lampu yang bawah dulu, bawah atas. Kenapa dia biar yang bawah ni gelap? Lepas tu Ethan ni dia kata, mungkin owner rumah ni ada dekat rumah kot, that's why lah lampu atas ni menyala. And then Trisha ni kata, mungkin lah kan. Lepas tu si Trisha ni dia buat keluar handphone dia, dia tengok tak ada message ataupun tak ada call daripada Judy. And then line pun tak ada. Lepas tu Ethan pun dia check handphone dia pun tak ada line. And then Ethan ni dia macam tengok lah rumah ni kan, macam tengok-tengok macam ni kan. Lepas tu dia kata, aku rasa macam tak ada siapa kat rumah ni, mungkin Judy kot yang on lampu ni dan dia tak tutup. Lepas tu Trisha ni dia macam pelik, dia kata dia kenal Judy ni daripada macam lama dah tau. And Judy ni jenis orang yang macam sangat careful apa yang dia buat. Macam contoh lah, macam kalau Trisha ni minum air, kalau macam tak letak
lapik dekat cawan tu, judi ni dia macam tak boleh. So dia bukan orang yang macam careless macam ni tau. So tak mungkin dia yang on lampu ni dan dia biar tak tutup. And then Trisha ni dia tanyalah, so kita nak buat apa sekarang kan? Lepas tu Ethan ni dia kata, okay jap, dia check kuat-kuat ada kunci spare. Lepas tu dia buka lah, dia tengok kat under mat kan, under lapik kaki, tak ada. Lepas tu cari rupanya ada kunci spare dekat bawah pokok pasu. Dia ambil kunci tu, lepas tu dia try buka. And then Trisha ni dia kata lah, macam confirm je kunci ni yang the only thing yang lock this door. Tatah dia ada mangga kan. Lepas tu Ethan ni dia kata tak apalah, kita try je lah. Lepas tu bila buka, senang je, macam terus macam buka. Lepas tu Trisha ni dia kata lah, tak apa ke kita masuk, tak tunggu si judi ni. Lepas tu Ethan ni kata, nak buat macam mana kan, tengah sejuk kat luar, so kita masuk je lah, tunggu dia. Sekejap tak pasal je kita ni boleh possible kena pneumonia. Bila dia masuk je rumah tu, Ethan ni kira macam cari switch lah nak on lampu. Lepas tu bila dia dah jumpa, dia on, and then adalah lampu yang menyala, tapi ada juga yang tak menyala sebab yelah rumah dah lama tinggal kan. Bila dia masuk, dia nampak dalam rumah tu memang besar gila, and then interior dia sangat cantik, memang yang modern design, memang mewah lah rumah ni. Dan rumah ni kira still ada furniture, ada sofa, ada coffee table, lepas tu adalah almari, and then beberapa buku dekat almari tu. Lepas tu Ethan ni pun dia kata lah, weh cantiknya rumah ni, memang besar lah. Tak sangka dia pun jual dengan harga yang murah. Lepas tu Trisha ni pun dia macam, tu lah. And then Trisha ni dia ada macam bad feeling tau, macam rasa tak sedap hati tau. Dia rasa macam ada benda yang tak elok jadi dekat rumah ni. Lepas tu dia pun dorang ni masing-masing duk tengok lah rumah ni. Lepas tu Trisha ni dia perasan lah, furniture dekat dalam rumah ni semua yang furniture yang memang mewah, bukan biasa-biasa. Tapi rumah ni kira macam dah berabuk dah lah, sebab dah lama tinggal kan. Even lantai dia pun nampak kotor. Lepas tu bila Trisha ni dia cari Ethan, tiba-tiba dia nampak Ethan ni tengah berdiri tegak, lepas tu tengah pandang macam satu part of dinding ni. Cara dia pandang tu macam muka dia macam muka takut, muka terkejut, muka macam risau pun ada juga. Lepas tu Trisha ni dia pergi lah dekat sebelah Ethan kan. Rupanya Ethan ni dia tengah tengok satu gambar portrait yang besar memenuhi satu dinding ni, seorang perempuan yang memang lawa. Lepas tu umur dalam pertengahan 30-an, mata hijau, lepas tu gaya dia tu memang macam perempuan yang penuh dengan sophistications lah gitu. A woman yang very elegant. Ethan ni dia tenung je gambar tu. Lepas tu Trisha ni dia kata lah, hang kenapa, okey ke? Lepas tu Ethan ni dia macam terkejut. Dia tak perasan ni kata Trisha ni duduk kat sebelah dia. And then Ethan ni macam, hang rasa gambar ni gambar siapa? And then Trisha ni dia kata, entahlah. And then Ethan ni dia kata lah, siapa yang macam perasan gila, bangga gila dengan diri dia sampaikan dia letak potret sebesar ni, potret macam muka dia, macam potret diri dia. Lepas tu Trisha ni macam saja lusik kan, dia kata, so kalau aku nak gantung muka aku tak boleh lah. And then Ethan ni dia macam senyum je. Lepas tu Trisha ni pun dia macam meronda lah lagi dalam rumah ni. And then dia pergi dekat bookshelf, almari buku yang ada dekat situ. Lepas tu dia nampak ada macam beberapa buku, semuanya tajuk sama, cuma volume saja lain. Tajuk buku tu adalah The Anatomy of Fear. So Trisha ni pun dia ambil lah satu buku tu, and then dia buka, dia tengok lah ada penulis dia, author buku tu yang bernama Adrian Hale, MD PhD in Psychology. Lepas tu ada gambar si Adrian ni, and then gambar tu adalah gambar sama yang potret dekat dinding tu. Lepas tu Trisha ni dia panggil si Ethan, mai tengok ni, gambar sama kan? Lepas tu Ethan ni kata, lah, ni bukan doktor yang kena bunuh tu ke? Lepas tu Trisha kata, mana dia kena bunuh? Dia hilang lah. 3 tahun lepas ada keluar berita lah, memang kecoh lah, yang Dr. Adrian Hale ni hilang, tak dapat dikesan, tak tahu pergi mana. Dan doktor ni dia hilang selepas dia keluarkan buku dia yang paling latest sekali, dan buku tu menjadi satu hit lah, jadi best seller almost a year. Termasuklah si Trisha ni. Trisha ni pun dia baca buku tu. Lepas tu Ethan ni dia ambil buku tu daripada tangan si Trisha, lepas tu dia belik buku tu. And then Ethan ni dia kata lah, tatah dia pun dah jumpa mayat dia, tapi cuma dia pun tak macam bagi tahu kan benda tu. And then Trisha ni pun kata, maybe, mana nak tahu kan. And then Ethan ni dia kata lah, aku rasa boyfriend dia yang bunuh dia. Boyfriend dia kan yang tech guy tu kan. Lepas tu Trisha ni dia kata, dia pun tuduh dia, tapi aku rasa dia tak kena tangkap, mungkin tak cukup bukti kot. And then Ethan ni dia kata, aku rasa confirm dia, memang dia lah. Lepas tu dia belik lah buku tu. And then Trisha ni dia kata, hang pernah baca tak buku ni? And then Ethan kata, aku tak minat lah bab-bab psikologi ni. And then Trisha ni dia kata lah, best buku dia. Dia cerita pasal semua pesakit-pesakit dia, semua yang macam
apa yang pesakit dia lalui, all the horrible things. Lepas tu Ethan ni kata tak minat. Lepas tu Ethan ni dia kata lagi, aku rasa boyfriend dia lah bunuh dia. And then Trisha ni kata, mungkin lah kan, kat luar sana kan ramai lelaki gila. Lepas tu Ethan ni dia macam pandang si Trisha, dia pegang tangan dia. Lepas tu dia kata, nasib baik aku kahwin dengan hang kan, tak ada lah hang bersama dengan lelaki-lelaki gila kat luar sana tu. And Trisha ni pun memang bertuah lah, dan dia bersyukur lah dia kahwin dengan Ethan ni sebab Ethan ni baik. Sebelum ni relationship si Trisha ni, kira dia dapat tahu yang boyfriend dia ni curang dengan best friend dia. That's why lah dia senang je putus dengan boyfriend dia. Lepas tu Trisha ni dia kata lah, so mungkin ni adalah rumah Dr. Adrian tu lah. And then Ethan dia kata, yelah kot, kalau tak mungkin ada orang lain yang duduk kat rumah ni yang obses dengan dia. Lepas tu dia tunjuk potret tu. Takkanlah kot kan orang lain selain daripada owner dia duduk kat rumah tu. Lepas tu Trisha ni dia kata lah, hang okey ke duduk macam kalau kita jadilah beli rumah ni kan, okey ke kalau kita nak duduk kat sini, rumah yang owner dia dah mati, kena bunuh, hang okey ke duduk kat rumah macam ni? Lepas tu Ethan dia kata okey je, tak ada masalah pun. Macam memang semua orang akan mati, tak pelik pun kalau macam rumah tu dijual sebab owner mati. Biasalah tu. Lepas tu Trisha ni dia kata lah, judi ni lambat lagi ke? Aku lapar ni. Lepas tu Ethan ni kata, entahlah, aku pun lapar juga ni. Sat, aku pergi tengok dekat garaj, ada tak kereta dia? Manalah tahu kot tahu dia dalam rumah ni kan, kita yang tak tahu. Lepas tu Ethan ni dia pergilah ke arah pintu nak ke garaj. Waktu Trisha ni dia bukanlah ikut, dia macam macam cara tu macam nak ikut lah si Ethan ni. Lepas tu Trisha ni dia stop. Lepas tu dia perasan dekat macam bookcase ni, dekat almari buku tu ada macam beberapa tapak kaki. Lepas tu dia pelik, macam tapak kaki ni macam baru lagi. Sebab yelah lantai ni kan dia berabuk, jadi kesan tapak kaki tu macam memang ada lah. Lepas tu Trisha ni dia macam letak lah kaki dia dekat sebelah bekas tapak kaki tu. Bukan tapak kaki lah, bekas kasut tapak kaki. Lepas tu dia tengok saiz tu besar, kira macam saiz 10 lah. Lepas tu kasut lelaki. Lepas tu tiba-tiba Ethan ni dia mai balik, dia kata tak ada kereta dekat garaj. So memang confirm lah judi ni tak ada kat sini. And then Trisha ni dia kata, mai tengok ni, hang tengok tapak kasut ni, hang rasa ni judi ke? Lepas tu Ethan ni mai sebelah Trisha ni. Lepas tu dia tengok, takkanlah ni judi. Takkanlah judi kaki besar macam laki ni. Ni kasut kaki laki ni saiz 10. And then Trisha dia kata, habis tu ni macam kasut siapa kan? Macam pelik pula kan? And then Ethan dia kata, mungkin judi ni dia tunjuk rumah ni untuk orang lain juga kot, bukan dengan kita saja. Mungkin ada orang interested juga dengan rumah ni. Lepas tu Trisha ni dia kata lah, judi ni dia sidai kita kan? Lepas tu Ethan dia kata, aku rasa lah sebab tengoklah cuaca makin lama makin tak elok. Memang waktu tu lebat, salji turun tu memang lebat gila lah. And then Ethan dia kata, kita mai tadi pun macam susah nak nampak jalan, ni kan pula macam makin lama makin heavy. And then Trisha ni dia kata lah, so maksud hang kita stuck ke kat sini? And then Ethan ni kata, I think so, tapi tak apalah, jangan risau. Tengoklah rumah ni kan besar, aku rasa ada je makanan dalam rumah ni, jom kita pergi tengok dekat dapur. Lepas tu tak apalah, Ethan dengan si Trisha ni pun pergi ke dapur. Yang si Trisha ni dia rasa tak sedap hati lah, dah nampak tapak kasut, lepas tu dengan tengok potret perempuan sebesar alam tu macam tu, and then dapat tahu pula rumah ni adalah milik si Dr. Adrian tu. Jadi dia macam, laki aku ni tak rasa apa kan dengan rumah ni kan. Dia memang rasa tak sedap hati dah. Sebelum ni, waktu Dr. Adrian duduk dekat rumah tu, Dr. Adrian ni merupakan seorang psychiatrist lah, dan dia merawat pesakit-pesakit dia dekat rumah dia. Kira pesakit-pesakit dia ni kena main rumah dia lah. And at the same time, Dr. Adrian ni dia buat buku, dan buku dia ni kira macam memang laku lah, memang jadi best seller berminggu-minggu. Jadi Dr. Adrian ni dia ada seorang ejen dia bernama Paige, seorang perempuan lah. Jadi Paige ni bila dia main rumah si Adrian ni, kira macam dia pun terkejut yang rumah si Dr. Adrian ni punya jauh dekat pendalaman, lepas tu line tak ada. Actually rumah Adrian ni memang betul lah line tak ada, sebab yelah dia nak merawat pesakit dia, jadi dia tak mau pesakit dia ni macam bergantung kepada handphone. Sebab setengah orang suka pegang handphone dekat tangan. Dia tak suka benda tu. Dia nak kalau pesakit dia tu macam fokus dengan dia, fokus dengan rawatan dia. Jadi ejen dia si Paige ni adalah salah seorang yang macam handphone memang 24 jam lah dekat tangan. Jadi bila dia tahu kata Paige nak main rumah dia ni kira macam ada je wifi, tapi dia saja tutup.
Sebab macam yelah dia nak bercakap lah dengan page ni. Dia tak mau macam bila bercakap page ni sat-sat duk tengok handphone. Dia tak mau. Jadi bila page ni sampai, dia kata ish, rumah hang ni jauhnya kan, kata dekat pendalaman apa semua ni. Lepas tu dah lah line tak ada, bahayanya jadi apa-apa ke, rumah hang ni ada security camera tak. Lepas tu Adrian kata oh tak ada. Dia dah biasa dah macam duduk jauh macam ni. Lepas tu bila page masuk rumah dia, page kata wih besarnya rumah hang duduk seorang-seorang ke. And then Adrian kata duduk seorang-seorang. Hang ni berani sungguh lah, kalau aku tak boleh lah duduk kat sini. Lepas tu page ni dia kata nah aku bawa buku hang yang paling latest. Lepas tu buku dia tu kira macam dibubuh dalam envelope lah. And then Adrian dia kata okay thank you. Dia tak buka lah waktu tu. Lepas tu page ni dia kata boleh tak aku nak minta a glass of water, dah harga lah. And then Adrian dia kata oh boleh, cuma ayak dekat rumah aku ni ayak karat sikit. Kalau hang okey boleh je, aku dah terbiasa minum ayak karat ni. Setengah orang macam tak suka. And then page ni macam tak apalah, tak jadi lah. Kalau macam tu aku balik dulu lah. And boleh tak hang pasang security camera, or kalau hang tak mau pasang security camera, at least bagilah ada teman, ada boyfriend ke, selamatlah sikit. Nanti tak pasal-pasal mana nak datang satu hari nanti jadi apa-apa ke, tak pasal je aku jumpa mayat hang dekat ruang tamu. Lepas tu Adrian ni dia macam gelak je lah. Dalam hati si Adrian ni dia kata mostly orang yang kena bunuh, orang yang mati kena bunuh adalah dibunuh oleh pasangan mereka. Jadi nasihat si page ni bagi tahu suruh ada boyfriend memang tak boleh pakai lah. Lepas page ni balik, so Adrian ni pun dia buka lah envelope tu dan tengok buku dia yang dia usaha selama 2 tahun untuk siapkan. Lepas tu dia nampak lah nama dia Dr. Adrian Hale, MD, PhD. Lepas tu ada muka dia dan tajuk buku tu adalah The Anatomy of Fear. Bila Ethan and Trisha ni masuk dapur, jadi Ethan ni kira tengok lah dalam peti ais. Memang peti ais dia memang peti ais yang besar lah. Rumah besar, peti ais pun besar lah. Lepas tu Ethan kata oh kita boleh buat sandwich, ada makanan dalam ni. Lepas tu Trisha ni dia macam no thanks. Sebab dia fikir toh makanan tu dah berapa lama dah dekat dalam peti ais tu nak kita makan, toh makanan tu dah expired dah. Lepas tu Trisha ni kata lah hang ni suka hati je nak makan benda tu kan, benda expired kot. Lepas tu Ethan ni kata tak lah, tak expired lagi seminggu. Lepas tu Trisha ni kata biar betul, toh makanan tu dah bertahun, hang dah tengok tak tahun? Dia kata tengok tahun. Ni dia tunjuk dalam peti ais tu kira ada roti, ada slice of bologna, ada cheese, even ada a jar of mayonnaise. And then kira macam tu makanan yang baru tau, ada roti yang tak expired lagi seminggu. Lepas tu Trisha ni dia macam pelik lah, kata macam mana boleh ada makanan dalam peti ais ni kan, rumah ni kan macam dah ditinggalkan. Lepas tu Ethan kata mungkin judi lah kot letak makanan ni. Lepas tu Trisha ni dia macam makin pelik, kata peliknya kalau judi nak beli makanan lepas tu nak letak dalam peti ais ni. Macam untuk apa kan, for what kan? Kalau hang nak tunjuk rumah ni sekalipun, takkan hang nak tunjuk isi dalam peti ais, hang tunjuk macam apa yang ada kat rumah tu, bukan apa yang ada isi dalam peti ais. Lepas tu tak apalah, Ethan kata saat dia buat sandwich, mandakan dia orang ni lapar, so macam okey je lah. And then Trisha ni pun dia macam sonok tengok Ethan ni layan dia, tolong buat sandwich dekat dia, macam a good husband lah kan. Lepas tu Trisha ni dia tanya lah ada apa-apa yang dia boleh tolong ke. Lepas tu Ethan kata ham tolong buat ayak lah. And then Trisha ni pun dia pergi dekat sinki, kira macam nak carilah cawan. Lepas tu dia perasan dalam sinki tu ada cawan. Lepas tu Trisha ni dia panggil Ethan, mai tengok ni, ada cawan gelas yang macam masih ada ayak, orang baru pakai. Lepas tu Ethan ni kata lah judi kot pakai. Trisha ni dia macam makin lama makin annoyed tau benda tu. Lagi sekali dia cakap pasal judi ke apa ke memang aku nak tumbuk je muka dia ni. Lepas tu Trisha kata lah bukan judi, kalau judi macam mesti ada kesan lipstick dekat cawan ni. Sebab judi ni dia jenis macam pakai lipstick tebal lah. Lepas tu Ethan ni dia kata lah tahu judi ni dia dah lap ke apa ke, mana nak tahu kan. And then Trisha ni dia macam dia makin sakit hati lah kan. Lepas tu dia kata aku rasa ada orang dalam rumah ni. And then Ethan ni kata lah mana ada, takkanlah ada orang dalam rumah ni. Kalau ada orang dalam rumah ni, confirm lah dia mesti halau dah kita ni sebab kita masuk rumah dia. Lepas tu Trisha ni kata mana nak tahu, tahu depa ni macam ceroboh masuk rumah ni. And plus hang nampak kan tapak kaki yang aku tunjuk tadi. Lepas tu Ethan ni kata tahu tu tapak kaki si Judi ke, tapak kaki aku. Lepas tu Trisha ni dia kata lah hang nampak kan lampu atas menyala, aku rasa ada orang lah. And then Ethan ni dia macam malas kan, dia mengeluh. Lepas tu dia kata lah okay fine, kalau lah betul ada orang dekat atas
atas. So hang nak kita buat apa? Lepas tu Trisha ni dia macam geram lah, Ethan ni macam ambil ringan dengan benda ni kan. Lepas tu Trisha ni dia explain lah, dia kata hang tahu kan kita terpaksa duduk kat rumah ni sebab kita dah stranded dengan cuaca. Kalau betul ada orang kat dalam rumah ni, hang rasa hang boleh tidur ke malam ni? And then Ethan tu baru macam sedap lah dengan benda tu. And then Ethan ni pun kata okay fine, hang tunggu sini, biar aku check dekat tingkat atas. Lepas tu Trisha ni kata oh no, aku akan ikut sekali. Lepas tu Ethan ni dia ambil pisau dekat dapur. Dia kata yelah, we should be prepared kan. And then Ethan dengan Trisha ni pun naik atas. Lepas tu bila dia sampai kat tingkat atas, kira floor tingkat atas ni gelap. Lepas tu macam pelik, gelap ni. And then Ethan ni kata tak ada siapa kot. And then Trisha ni dia kata lah, aku rasa tadi yang kita nampak lampu menyala tu mungkin floor ni lah kot. Lepas tu Ethan kata masalahnya tak ada lampu yang menyala pun kan. And then Trisha ni dia tak puas hati. Okay, dekat tingkat atas ni kira macam dalam rumah ni kira total ada 6 bilik. Jadi Trisha ni dia kata nak check bilik satu-satu. Lepas tu tak apalah, Ethan ni pun dia on lah lampu dekat tingkat 2 ni. Ada yang menyala, ada yang tak menyala juga. Lepas tu dia check lah semua bilik. Check bilik yang first, yang second, yang third, yang fourth, semua tak ada. Memang tak ada orang dan tak ada macam bayangan orang ke apa, tak ada. Kira dah check dah semua 5 bilik ni. And then Ethan ni kata lah, tengok tak ada. And then Trisha kata tu yang bilik yang ke-6, yang last punya, rasanya yang tu master bedroom. Jom kita pergi check yang tu. Lepas tu dia pun masuk pergi check. So master bedroom tu memang besar lah. Lepas tu ada katil king. Ni kira macam Trisha ni kata oh ni mungkinlah bilik si Dr. Adrian tu. Lepas tu Trisha ni dia pegang katil tu. And then katil tu kira macam berabuk lah. And then Ethan check dalam bilik tu memang tak ada. Lepas tu Ethan ni kata lah, aku dah kata dah dekat hang tak ada orang. Lepas tu Trisha ni dia tak puas hati. Dia kata habis tu yang lampu yang kita nampak tu lampu apa? And then Ethan ni dia kata lah mungkin lampu yang nak meletup kot. Dia menyala lepas tu boom. Macam tu kan. Alhamdulillah. Lepas tu Trisha ni kata lah tak mungkin sebab kita dah try on lampu semua bilik-bilik kan, semua okey kan. And then Ethan ni kata mungkin lampu macam lampu meja. And then Trisha ni pun dia pandang si Ethan ni. Ethan ni kata lah, habis tu hang nak aku kata apa? Macam mana nak tahu kan? Aku pun tak tahu nak explain dengan hang macam mana. Hang pun tengok kan semua bilik and tingkat atas ni mana ada orang. Lepas tu Trisha ni pun macam okay tak apalah fine. Mungkin macam bayangan dia lah kot. Lepas tu Ethan ni kata tak lah, aku rasa macam kita dua ni dah penat. So jomlah kita makan dulu. And then Trisha ni pun macam okay fine, jom kita have dinner. Lagipun dah malam kan. Bila dia turun dekat tingkat bawah, lepas tu si Trisha ni dia perasan rupanya dekat macam bawah tangga ada macam satu pintu. Dan pintu tu nampak macam terbuka. Lepas tu Trisha ni dia panggil Ethan. Dia kata cuba tengok tu. Aku rasa tu bilik tu. Lepas tu Ethan pun pergi. Lepas tu bila dia buka bilik tu dan bila dia masuk, rupanya dalam tu adalah office. Bilik office yang besar, ada meja mahogany, lepas tu ada cushion leather, lepas tu ada laptop dekat atas meja tu, lepas tu adalah bookcase, and bookcase tu kira besar lah, banyak buku. Lepas tu macam ada tingkap juga. Lepas tu Ethan ni kata, wish kalau kita pindah sini memang aku nak jadikan ni office aku lah. Kira tak payah nak buat apa-apa, dah fully furnished. Mungkin dia buang je lah buku-buku dekat rak ni. Tapi other than that, wish memang perfect lah bilik ni. Yang si Trisha ni pula macam okay, memang dia dalam hati memang dog lah nak pindah dalam rumah ni. Macam scary gila kot. Lepas tu Ethan ni kata okay tak apalah, hang belik lah dulu, saat aku pergi buat sandwich untuk kita dua. Yang si Trisha ni pun dia belik dalam bilik ni. Dia belik, lepas tu dia pergilah dekat meja dalam office tu. Lepas tu dia duduk. Lepas tu dia perasan ada laptop, and then adalah beberapa barang macam ada bekas macam letak pen, pensel bentuk ala-ala otak manusia. And then dia tengok ada macam tape recorder. Lepas tu Trisha ni macam pelik. Zaman sekarang ni macam ada orang guna lagi ke tape recorder ni kan? Lepas tu dia ambil and then dia buka, dalam tu kosong. Lepas tu dia kira macam tak ada kaset lah. Lepas tu dia fikir macam yelah logik lah kalau tak ada kaset. Macam lepas kes kehilangan Dr. Adrian ni mestilah polis ambil sebagai evidence kan. And then lepas tu dia dengar Ethan panggil dia makan. Lepas tu dia pun macam keluar daripada bilik tu. Waktu Dr. Adrian ni duduk dekat rumah ni, kira ramai lah orang kata dia ni buang terbiat. Sebab dia panggil pesakit-pesakit dia untuk merawat mereka ni dekat rumah. Kira macam orang kata apa, macam hang merawat pesakit gila yang ada masalah mental ni dekat rumah hang, which is bahaya lah. Dah lah rumah hang jauh, and jadi apa-apa nanti macam tak ada siapa kan nak tolong kan. Tapi Dr. Adrian ni dia tahu mostly orang yang nak kena attack, especially doktor
psychiatrist nak kena attack dengan patient tu macam persen tu sangat low lah. Sebab depa ni more to like mental health yang macam ada problem dengan hidup depa, bukan mental health yang ada problem macam obsession ke apa ke, tak ada. Tapi still Dr. Adrian ni waktu dia merawat pesakit-pesakit dia dalam office dia make sure yang tak ada benda-benda yang tajam lah untuk depa ni attack dia. Lagipun dia rasa lebih selesa bila dia merawat pesakit dia ni dekat rumah dia. Waktu sekarang ni dia ni tengah duduk dekat meja dia, tengah menghadap laptop, dia tengah send email dekat agent dia yang si Page ni, yang nak kata dia ni tak mau guna Page ni as agent dia dah, dia nak tukar agent. Jadi Page ni pun hantar email kata kenapa yang hang nak tukar agent, sedangkan dah bertahun-tahun dah kita bekerja sama, aku anggap hang ni sebagai kawan aku, kenapa hang buat macam ni. Dr. Adrian ni dia orang yang realistik, dia tak macam, bukanlah dia tak ada empathy, dia more to like okay ni kerja, hang tak boleh macam sebabkan aku kawan hang kawan aku kena ambil hang. No. And kenapa hang anggap aku ni kawan hang, sedangkan hang ni agent aku je. Bukannya macam kita ni pernah sembang, pernah gosip ke, pernah melepak ke apa. And hang cakap macam kita ni serupa macam kawan sebab for your own benefit. Yelah aku buat duit untuk hang makan persen jualan buku aku. And then Dr. Adrian ni dia cakap simple, singkat, padat, tepat. Dia kata aku rasa hang ni dah tak sesuai jadi ejen aku dah rasa macam tak ngam dah dengan hang, jadi sebab itulah aku nak ubah, tukar ke ejen lain. Sincerely Adrian, send. Macam tu je dia cakap. Lepas tu Adrian ni dia bacalah email yang dia dapat daripada seorang mak kepada pesakit. Dalam email tu dia tulis, aku menghargai segala usaha hang untuk merawat anak aku, tapi aku nak stop bayar dekat hang daripada merawat dia. Aku takkan bayar dah lepas ni sebab aku dah tak nampak progress dekat anak aku. Jadi aku minta maaf lah yang aku tak boleh bayar dah, dan anak aku pun tak boleh bayar juga dekat hang, dan aku minta maaf lah yang aku dah takkan bayar dah untuk anak aku. Sincerely Susan. Lepas baca email tu, Dr. Adrian ni pun dia sandar dekat kursi dia. Lepas tu dia macam ada rasa satu relief, dia rasa lega dapat email tu sebab dia ingat lah yang anak si Susan ni siapa. Lepas tu dia ambil dia punya tape recorder yang dia gunakan untuk every session dia dengan pesakit. Kenapa dia guna tape recorder ni adalah sebab macam dia nak kaji balik, dia nak dengar balik. And setiap kali dia nak record, dia akan minta consent daripada pesakit-pesakit dia. Dan tape-tape yang dia record ni bukan setakat untuk refresh memori dia saja, tapi untuk mana nak tahu satu hari nanti dia menjadi satu memoir of experience dia dengan pesakit-pesakit ni. Tapi yelah macam career dia ni jauh lagi, macam lama lagi. Setiap kaset yang dia record ni, dia ada tulis nama patients dia, tapi dia ambil initial saja. Contohnya macam satu kaset ni lah, dia ambil, dia dengar kaset milik pesakit dia yang dia bubuh nama EJ dan nombor session yang keberapa. EJ ni adalah anak kepada si Susan yang bagi hantar email dekat dia tadi tu. EJ ni mak dia kira macam jumpa si Adrian ni, suruh rawat lah anak dia. Mula-mula dia tak mau, tapi mak dia paksa juga, tapi dia merawat lah. EJ ni dia ada sakit narcissistic personality disorder. Kira orang narcissistic ni kan dia suka orang cakap pasal dia, orang admire dia, lepas tu dia lack of empathy, dia perasan dia bagus, dia perasan dia lah terpaling penting. Lepas tu Dr. Adrian ni pun dia play lah tape tu, and then tape tu dia record suara si Adrian ni dengan si EJ ni. Dr. Adrian ni dia tanyalah, so macam mana interview kerja hang? Lepas tu EJ ni dia jawab, oh bagus gila, semua orang suka aku, semua orang sayang aku. Dia pun kata aku ni bagus gila, buat kerja bagus apa semua, aku ni hebat lah. Tapi aku rasa aku tak boleh kerja lah dekat situ sebab yelah aku tak suka lah surrounded by stupid people. Aku tak boleh lah, narcissistic behaviour kan. Mula-mula Adrian ni memang tak mau merawat anak si Susan ni, EJ ni, tapi dah macam yelah dah orang Melayu kan, jadi dia pun merawat je EJ ni. Tapi lama kelamaan bila dia merawat, dia tak suka dengan EJ ni, dan EJ ni nampak lah macam tak mau berubah. Memang dia ni tak ada potential lah untuk pulih, dan dia pun makin lama makin tak suka dengan si EJ ni. Dan since si Susan ni kata dia dah tak mau banyak dah session, dia rasa macam lega lah. Memang dia ada alasan lah untuk tak merawat dah si EJ ni. Dia ada alasan yang kukuh untuk bagi tahu si EJ ni.